Ini adalah jelas penipuan kepada rakyat Malaysia, kepada pengundi Pakatan Harapan, kepada mereka semua yang undi ke yang tak undi, dengan janji sebuah kumpulan politik yang mahu buat perubahan dalam negara kita. Sebab itu bila ada orang tanya, bila ramai kawan-kawan Pakatan Harapan yang hairan, kenapa ramai orang tak suka Anwar Ibrahim, kenapa ramai orang tak suka kerajaan sekarang, ini sebab dia. Sebab kamu telah membuat satu janji reformasi yang penting, yang besar, yang dasar, tapi kamu sendiri yang khianat kepada rakyat Malaysia. Saya tak kisah kalau saya kena siasat. Esok kalau saya kena siasat lagi pun saya akan bagi kerjasama. Tapi ramai lagi, ratusan, ribuan rakyat Malaysia dekat luar sana yang sudah takut untuk bersuara kerana dah ramai kena tahan reman. Dah ramai kena bermalam dekat IPD dan sebagainya. Mereka tak nak buat macam ni. Mereka cuma nak kritikal sebab mereka percaya Malaysia ini boleh jadi negara maju, Malaysia ini boleh jadi negara yang baik, negara yang bebas untuk rakyat-rakyat yang cintakan negara. Tapi hari ini kerajaan Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi dah pun tangkap, dah pun reman, dah pun soal siasat rakyat negara ini sendiri. Mesej yang pertama saya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tengah tengok video ini, tengah tengok interview, tengah baca berita-berita rakyat Malaysia yang kena siasat, yang kena reman. Saya tahu, kamu tahu yang kamu telah mengkhianati rakyat Malaysia. Saya tahu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bukanlah seorang yang tak berapa pandai. Dia pandai. Dia bagi janji-janji yang penting untuk reformasi institusi negara. Tapi pada masa yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah orang yang membenarkan akta-akta zalim untuk terus diguna pakai untuk mereka yang mengkritik kerajaan. Satu persamaan antara saya, Georgette Milla, tahanan-tahanan aktivis yang direman di IPD Dawangi dan banyak lagi sebelum-sebelum ini, satu persamaan yang kita kongsi bersama. Kita semua kritik dasar-dasar kerajaan. Kalau kritik dasar-dasar kerajaan ini adalah satu kesalahan, boleh bubar Dewan Rakyat. Bolehlah perintah sendiri-sendiri, bolehlah jadi seorang pemerintah yang tak perlu dengar dari suara daripada rakyat Malaysia.